Jones Menek belajar faraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang suami bila dah bagi sesuatu kepada isterinya, contohnya dia bagi barang kemas, barang emas ke, cincin ke, rantai ke, gelang ke dan sebagainya. Bila isteri dia meninggal dunia, dia tak nak faraidkan barang kemas tersebut dan dia beranggapan bahawa barang-barang itu adalah milik dia sebab dia yang bagi pada isteri. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita telah memberi sesuatu kepada isteri kita semasa kita hidup, sama ada dalam bentuk hadiah ataupun sedekah ataupun hibah, bolehlah, tapi jarang kita kata sedekah pada isteri, kita panggil hadiah sebenarnya anniversary ke, birthday ke, sebenarnya naik pangkat ke, kita bagi contoh, kita bagi gelang kepada isteri kita. Semasa kita bagi kepada dia, kita dalam bentuk hadiah. Bila sebut hadiah, mana milik siapa? Itu milik isteri dah. Harta pusaka ni dah harta milik seseorang yang telah meninggal dunia, maka apa saja milik dia akan menjadi harta pusaka, termasuk gelang yang kita bagi hadiah semasa anniversary dia tu, kita beri pada dia hadiah. Maka kalau dia meninggal dunia, gelang tadi itu menjadi pusaka dan tak boleh suami ambil balik. Suami tak boleh ambil balik. Jangan pula pandai-pandai kata ni ayah yang bagi pada mak kamu dulu waktu anniversary mak kamu yang ke-70. Ayah yang bagi. Tak boleh, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab harta tersebut dah jadi pusaka dan perlu difaraidkan, kecuali kalau waris-waris lain setuju memang nak serah kembali kepada kita, itu tak jadi masalah. Wallahu a'lamu bis-shawab.